Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supi nak pergi ambil gapo ni? Supi nak pergi ambil daun bunga raya untuk mari buat ubat orang yang dibekakkan. Bahasa Thai dia panggil kata khang thum. Khang thum. Dibekakkan ni, khang thum bekakkan. Sakit nak makan tak boleh, nak ngango pun tak boleh, gapo pun tak boleh nah. Insya-Allah. Ni nah. Bunga raya. Sebelah lek ni tak ada bunga lagi. Takut tak kenal gitu tunjuk hak ada bunga. Ni bunga raya cak orange. Warna orange. Bunga raya nah. Supi nak ambil sebelah lek hak no apa boleh. Ni nah, supi huwek satu takar lu dah. Ni lah. Hak ni dia tak ada bunga lagi. Huwek satu takar mari kita pergi buat. Orang jadi bekakkan ataupun bahasa Thai dia panggil kata khang thum ni nah. Kita jual insya-Allah. Ada raya ni nah. Ambil bunga raya, tumbuk, capur dengan garis sikit. Sudah. Bunga raya capur dengan garis. Mudah-mudah nah, tak ada susah payah sikit abuk. Garis tu kita nak pakai garis debu ataupun garis putih pun ikut kita suka lah. Kita rasa ada garis debu, kita ambil garis debu. Garis putih kecil je lah. Tapi kalau kita tak ada, kita guna garis putih besar. Okey, alhamdulillah. Tak di sini. Supi nak pecah kau ni waktu tubik dulu. Daun dia ni. Buai daun dia nah. Batai dia kita tak boleh tumbuk kerah. Ni nah, daun dia kita pecah. Ni nah, boleh satu jekok kita basuh dia sikit. Lepas ada tu nak cepat sikit dia hancur, kita guting sikit lah. Okey. Kita guting, kita bubuh garis sikit. Garis ni supi bubuh satu sudut teh. Okey. Satu sudut teh nah supi bubuh. Lepas pada tu kita tumbuk. Oh ya dibekakkan weh. Dia blender daun kau ni. Tapi dia buat sembuh penyakit bekakkan boleh. Mudah-mudah nah. Oh ya dibekakkan. Bahasa Thai dia panggil kata khang thum. Yang dulu ada duk lomo ke apa? Coma biru-biru tu orang panggil apa? Colok biru tu. Hak duk boleh kain baju tu. Lomo goto nah. Tapi satu cara lagi ni. Daun bunga raya ataupun baiของดอกชบา Bai ดอกชบา ni dia panas. Bawa dia bubuh di situ, capur dengan garis tu bunuh kuman boleh nah. Lepas tu bawa dia capur dengan garis tu dia buat dia blender nah. Tengok ni. Blender ni tak luruh ni. Tengok blender. Nampak blender nah. Nampak tak blender tu. Tu nampak kata blender. Ni lah. Kita ambil di tempat kita jadi bekakkan tuju mana kita tepek di situ. Kita tepek nah. Kita tepek bekakkan di mana kita tepek. Panas selalu roh. Tepek pun suasa panas. Sebab tu daun bunga raya ni dia panas. Nah dia panas. Kalau budak-budak tu bubuh sikit-sikit adalah panas. Wasa panas lah. Sabit bekakkan itu baik benar. Dengan daun bunga raya kita tumbuk masuk garis sikit. Lepas kita tepek. Bawa dia duduk boleh 2-3 jam kita buat tubik kan. InsyaAllah. Mudah-mudahan lah. Orang yang dibekakkan ataupun yang di khang thum. Daun bunga raya. 10 lah, 20 lah, selah, 5 lah, 3 lah. Ikut kita nak buat. Bubuh garis sikit. Kalau kita nak buat sikit, kita ambil sikit. Garis pun sikit. Kita tumbuk tu, basuh-basuh kita tumbuk, kita tepek. Suruk orang panggil khang thum ataupun bekakkan kita tu lah. Mudah-mudah insya-Allah nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.